القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua game poker. Apa khabar korang? Saya harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Pada malam ni agak berbeza, agak menarik dan agak luar biasa. Banyak perkataan agak kat situ. Tetapi agak-agak korang cerita apa yang Zaf nak berkongsi dengan korang ni? Tak lain tak bukanlah perkongsian daripada salah seorang subscriber Geng Puaka. Yang menariknya, kisah yang bakal Zaf kongsikan dengan korang semua sepatutnya tak wujud pun. Pengirim ni pun dia tak pernah menyangka yang dia ada pengalaman seram untuk pertama kali dalam hidup dia. Semua hidup tak pernah terkena, Mat. Dan ada kesinambungan. Kisah sebelum Zaf nak berkongsi panjang lebar, ada kesinambungan sikit. Beberapa hari yang lepas, mungkin ada setengah Game Puaka tahu, mungkin tak tahu, Zaf dapat satu komen. Dan komen ni daripada salah seorang daripada korang lah yang menonton. Katanya, setiap kali dia tengok Zaf channel, aku rasa menyampah tengok kau, Zaf. Aku rasa kau ni annoying lah. Nak buat kisah seram, kau cerita seram lah. Tak payahlah nak selit lawak. Amboi, marah betul dia, ya? Alalalala. Tapi Zaf tak marah. Sebab apa Zaf bagi tahu? Sebab orang-orang macam ni Zaf percaya dia orang tak pernah terkena gangguan dan dia orang ni sama macam pengirim. Pengirim ni nama dia Fira. Fira adalah nama sebenar. Apa yang dialami oleh Fira sama macam orang yang komen annoying tu. Dia nak dengar kisah seram yang betul-betul seram. Dan sepanjang Fira dah melayan Zaf channel hampir 2 tahun, Zaf nak ucapkan terima kasih. Dia pun turut meracun kawan baik dia yang bernama Lina. Dan Lina ni terkena gangguan juga. Bukan saja Lina, bukan saja orang yang melayan Zaf channel. Jiran kepada Fira yang diberi nama Kak Sap. Kak Sap tak tengok Zaf. Dia tak kenal pun Zaf. Tapi Fira bagi tahu Kak Sap pun terkena gangguan. Jadi tak nak lewat masa, korang nak tahu apa yang Fira alami sampai kisah pada malam ni tiba-tiba je ada. Let's go, kita roll intro terlebih dahulu dan mungkin selepas orang yang komen annoying tu dengar, Dik, awak akan faham kenapa Zaf tak nak serius. Hah? Persetan kan? Tiba Indonesia pula. Kita roll intro terlebih dahulu. Rumah tua di ujung jalan, Zaf datang. Angin berbisik pelan, langkah kaki tak ditahan. Itu berderi terbuka, bayangan mulai bicara. Mata merah menyala, suara hantu terlontar. Cerita seram malam ini lebih pisah ke. Jangan takut, jangan lari. Hantu datang diam-diam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan pengalaman seram yang dialami oleh Fira, salah seorang subscriber Game Puaka yang dah 2 tahun duk layan Zaf channel. Dan selama 2 tahun Fira ni duk layan Zaf channel, dia langsung tak percaya dengan apa yang Zaf sampaikan. Terutama sekali dalam kiriman email, Fira katakan dalam banyak-banyak video Zaf, dia paling suka apabila Zaf berpesan kepada semua Game Puaka, kisah pada malam ni agak berat. Jadi Zaf harap semua Game Puaka baca doa pelindung terlebih dahulu. Setiap kali Zaf cakap macam tu, bagi diri Fira, itu hanyalah gimmick. Kau tak payahlah Zaf. Kau tak payahlah nak suruh orang baca doa pelindung. Aku dah 2 tahun layan video kau. Dah banyak dah kisah-kisah seram yang kau dah kongsi. Tak pernah terkena gangguan. Sampailah satu masa, Fira dia cakap pada malam yang dia layan kisah Zaf berkolaborasi dengan Jack, malam tu dia seorang diri dekat rumah. Mana keluarga dia? Mana mak bapak dia? Mana abang dia? Dia 2 beradik je. Kata Fira, abang dia ni baru masuk belajar kat universiti dan universiti dia jauh, duduk dekat utara tanah air sana tu. Jadi pada masa tu mak bapak si Fira ni tengah hantar abang dia untuk pergi sambung belajar ataupun baru masuk belajar, macam itulah lebih kurang. Fira pula tak nak ikut. Dia nak tinggal dekat rumah.
Dan kebetulan pada masa yang sama, Zaf keluarkan video yang pertama di antara Zaf dan juga Jack. Jack ni berkongsi kisah seram lah, gangguan sihir yang dia alami. So malam tu Fira dah bercadang dah. Okey, malam ni cantik lah aku seorang diri dekat rumah. Macam biasa aku nak layan Zaf channel. Bukan selalu Zaf berkolaborasi ajak orang untuk bercerita kan. Dan pada belah petang, Fira ni dia dah kontak si Lina. Dia duduk rumah asing lah. Lina ni duduk rumah keluarga dia. Fira pun adalah bagi tahu Lina, weh, malam ni jangan lupa pasang Zaf channel. Dia ada collab dengan salah seorang ni. So Lina ni pun setuju. Okey lah, malam ni kita layan sama-sama lah. Engkau layan kat rumah kau, aku layan kat rumah aku. So Fira ni tengok, waktu tu dia ceritakan keadaan dia dekat dalam bilik. Dan pertengahan cerita, tak tahu kenapa Fira ni dapat rasa yang alamak, Mamat ni pun membongak lah cerita dia. Okey lah, tak apalah, aku layan je lah. Nak cakap seram, tak adalah seram sangat. So waktu dia tengah tengok, duk syok layan, dengar cerita yang dikongsikan oleh Jack. Sampai satu masa, Fira masih ingat lagi, sebaik saja Jack membaca satu mantra. Tapi lebih kurang macam itulah, sukmamu, sukmaku, nyawaku, nyawamu. Dari banyak menjadi satu, dari satu kita bersatu. Macam pantun. Nama dia apa ni? Burqan Al-Bahar. Dalam hati Fira, selepas dia dengar bacaan mantra tu, tak tahu kenapa bulu roma dia dah mula meremang. Selalunya tak adalah meremang. Pernahlah meremang 2-3 kali. Tapi malam tu lain macam. Dalam hati Fira kemungkinan sebab dia seorang kot dekat rumah. Jadi adalah rasa seram sikit. Selepas habis dengar video Zaf berkolaborasi dengan Jack ni dah habis, Fira ni pun teks lah Lina. Weh, boleh tahan kisah malam ni, seram juga. Lina pun reply, agak ah. So lepas dah habis teks apa semua, sebelum nak masuk tidur, Fira ni dengar lagi sekali. Sambil tu dia tengah duk layan mata, tak tahulah pukul berapa tiba-tiba dia terlelap. Dan malam tu Fira terjaga tepat pukul 3:06 pagi. Lupa Zaf nak bagi tahu, Fira dan juga Lina tinggal di area Rawang. Dekat mana Zaf tak boleh bagi tahulah, itu terpaksa dirahsiakan lah, taman apa semua. So malam tu Fira terjaga. Dia tengok jam 3:06 pagi. Dan apa yang membuatkan Fira rasa teramat takut, apabila dia terjaga, pada awalnya dia dengar kat dalam bilik dan dia tahu yang dia tidur dekat dalam bilik dia. Tapi waktu dia terjaga pukul 3, dia tengok-tengok yang dia dah terbaring dekat ruang tamu. Fira dia tak boleh hadam, macam mana aku boleh baring kat ruang tamu ni? Sleepwalking kot, mimpi mengigau lepas tu berjalan tidur kat ruang tamu. Mungkin dia tak sedar. Dan apabila dia bangun, dia nak pergi masuk balik ke dalam bilik dia, nak pergi sambung tidur, Fira dapat rasa dekat area dapur macam ada orang. Dalam hati Fira, mak bapak aku dah balik ke? Kuat betul. Walaupun dia tak nampak, tapi dia macam rasa macam ada orang lah kat dapur. Dan waktu tu lampu kat ruang tamu je yang terpasang, lampu dapur tak terpasang. Daripada ruang tamu, dia pun berjalan nak pergi ke dapur. Bila dia sampai saja dekat area dapur, menurut Fira, lampu kat ruang tamu tak tahu sebab apa tiba-tiba terpadam. Member dah gigil, siapa pula yang duk padam lampu? Jadi dia pun tercegat, dia tak tahu nak buat apa ni. Dia dah ada dekat dapur, dia tak tahu nak buat apa. Nak berjalan pun tak nampak. Jadi tengah dia duk cari switch nak on lampu dapur ni supaya ada cahaya sikit. Dia tengah nak pasang-pasang lampu dapur, belum sempat dia nak pasang lampu, daripada arah belakang, perlahan je Fira dapat rasakan macam ada satu hembusan angin dan ada suara perempuan. Suara perempuan yang menghembus nafas tepat dekat telinga dia. Itulah pertama kali seumur hidup dia, selama 2 tahun dia layan Zaf Channel, ketakutan yang cukup luar biasa dia dapat rasakan. Sedangkan dia tak nampak apa-apa pun. Tetapi bagi diri Fira, dia cukup yakin ada benda yang menghembus nafas dekat telinga dia. Bukan sekadar dia boleh dengar, tapi dia boleh rasa angin tu terkena dekat bahagian hujung telinga. Disebabkan takut, Fira tak jadi nak pasang lampu dapur. Dia terus berlari. Adalah langgar meja sedikit, ada terlanggar kerusi. Sebab dah terlalu takut, dia masuk ke dalam bilik, dia kunci pintu.
dan dia pun masuk tidur. Dalam hati Fira, gangguan hanya terjadi pada malam tu. Kemungkinan disebabkan dia terbawa-bawa. Dia masih tak percaya, dia tak bagi tahu mak bapak dia. Keesokan harinya bila dia bangun, perkara pertama yang dia buat adalah dia pergi mandi. Lepas dah mandi, dia pun bercadang, okey, disebabkan aku masih seorang, kejap kan aku nak pergi tapau makanan. So Fira selesai saja mandi, dia capai kunci motor, dia pun pergi naik motor, tapau makanan, nasi campur, dia bawa balik. So bila sampai kat rumah, dia pergilah dekat area dapur. Sebab dia nak ambil pinggan lah. Sampai dekat area dapur, Fira tak jadi nak makan. Dengan bungkusan-bungkusan nasi tu, dia terus berlari keluar dan dia pergi ke rumah Kak Sap tadi ni, jiran dia. Sebab dia nampak Kak Sap ni selalunya jiran dia ni akan buka pintu. Disebabkan dah terlalu rapat, ada kalanya Fira ni akan pergi lepak dekat rumah Kak Sap. Sebab Fira ni rapat dengan anak-anak Kak Sap. Kak Sap ni dah kahwin lah. Korang nak tahu tak kenapa Fira lari keluar daripada rumah? Sedangkan dia dah tapau dah nasi. Dia dah pergi ke dapur nak ambil pinggan. Nak makan lah ni. Dia nampak dekat lantai dapur ada kesan tapak kaki. Tapi kesan tapak kaki ni dia macam basah tau. Macam baru keluar daripada tandas. Dan bila dia pergi tengok saja dekat depan pintu tandas tu pintu dia dah terbuka. Tapi dia tak nampak apa-apa lah. Dah waktu tu pun siang, dah tengah hari. Pintu tandas lalu tutup. Tapi bila dia nampak ada kesan basah macam kesan tapak kaki keluar daripada tandas, dia tengok je ke arah tandas yang ada kat ruang tamu, pintu tandas dah terbuka. Waktu tu Fira dah tak boleh nak fikir apa. Sebab malam tadi dia tahu yang dia seorang. Dan yang tak logiknya macam mana boleh ada kesan tapak kaki basah dekat lantai dapur. Fira keluar, pergi ke rumah Kak Sap. Kak Sap layan dia macam biasalah. Fira tak cerita. Tak bagi tahu Kak Sap. Sebab bagi diri Fira ni tak ada apa. Tak ada apa. Aku nak positif. Walaupun takut tapi aku nak positif. Benda ni semua merepek lah. Merepek-merepek pun bila dah lepak kat rumah Kak Sap, dah selesa sikit, dia pun teks lah si Lina. Dia nak tanya, Lina, kau okey tak? Bila dia dah hantar kiriman mesej kepada Lina, tak lama lepas tu Lina tak reply. Lina ni terus call si Fira. Fira pun pelik. Dia tengok, Lina call, okey lah, jawab lah. Suara si Lina macam berbisik. Dan yang mengejutkan, Lina ni terus tanya Fira, weh Fira, malam tadi lepas kau layan video Zaf tu, kau ada rasa ataupun ada apa-apa tak yang jadi? Fira yang dengar, dia terkejut. Bukan aku seorang ke yang kena? Dia pun cepat-cepatlah tanya Lina. Aku adalah terkena beberapa lah benda pelik jadi kat rumah aku. Kenapa kau tanya ni? Kejap, kenapa kau berbisik ni? Sedar-sedar je, menurut Fira, dia dengar suara Lina ni dah teresak-esak dah. Lina ni dah nangis. Lepas tu Fira cubalah tenangkan. Fira tanyalah Lina, weh kau okey tak? Apa ni? Kenapa kau nangis weh? Menurut Lina, malam tu lepas saja dia tengok video Zaf berkolaborasi dengan Jack, Lina pun terkena gangguan. Dan gangguan Lina adalah gangguan bunyi. Macam ada benda yang meniru suara dia dan mula memanggil seluruh ahli keluarga dia. Malam tu je, seorang-seorang datang kat bilik Lina ni. Pertama sekali mak dia. Mak dia datang, Lina dah pelik. Lina duduk kat dalam bilik. Ya mak? Lepas tu mak dia tanya Lina, nak apa ni? Kenapa panggil mak? Lina cakap, tak ada. Mana ada panggil? Mak dia berkali-kali cakap, engkau ni, tadi kau panggil kan? Mak. Janganlah main-main. Lina nafi kan? Tak ada mak. Okey, mak dia pun keluar. Tak lama lepas tu, bapak dia pula masuk. Bapak dia masuk, muka dah cuak, terus buka pintu. Kau okey tak? Kau okey tak? Lina pun terkejut. Kenapa ni ya? Okey lah, kenapa? Ayah dia cakap, kau menjerit-jerit kenapa? Ayah dengar suara kau menjerit-jerit. Tolong. Kenapa ni? Lina tak tahu apa yang jadi. Waktu tu Lina dah tahu ada sesuatu yang tak kena. Dah kenapa pula ni? Seorang-seorang adik-beradik aku, ahli keluarga aku masuk kat dalam bilik
dan cakap yang aku ada panggil diorang. Sedangkan Lina tak ada panggil pun. Lina buat hal dia je kat dalam bilik. Bila Fira dah dengar apa yang dikatakan oleh Lina, Fira pun kongsi apa yang dia dengar. Apa yang dia alami. Nampak tapak kaki basah dan ada suara hembusan seorang wanita daripada arah belakang. Selepas dah bertukar, sebelum Lina ni nak letak telefon, dia sempat pesan kepada Fira. Fira, kalau boleh kau jangan pasang dah video tu. Tapi Fira degil. Dan disebabkan kedegilan dia lah, Fira teramat menyesal. Barulah dia faham kenapa Zaf banyak kali pesan kalau boleh baca ayat pelindung. Sebab sejak daripada hari itu, makin teruk gangguan yang dialami oleh Fira. Hari pertama Fira terkena gangguan, dia tak percaya langsung yang itu merupakan gangguan. Bagi diri Fira, dia terlalu terbawa-bawa. Kali ini salah diri dia. Mungkin Jack ni cerita boleh tahan seram. Dia pun mengakulah, okey lah, cerita Jack ni boleh tahan seram lah. Tapi dia tak nak juga mengaku yang gangguan dah mula terjadi kat rumah. So dia abaikan. Jadi masuklah malam yang kedua. Malam yang kedua macam biasa, mak bapak dia still tak balik lagi. Mungkinlah mak bapak dia tu dah hantar abang nak pergi bercuti pula ke. Menurut Fira, selama 4 hari dia tinggal seorang kat rumah. Jadi malam kedua dia masuk tidur, dan sebelum dia nak tidur, kali ni disebabkan rasa tak selesa, dia bacalah ayat kursi. Dia tak fikir apa ni. Aku baca ayat kursi sebab aku nak tidur. Itu je. Time tu pula dah pukul 1 lebih, dah nak masuk pukul 2. Sedang dia baca ayat kursi dekat atas katil, dia tahu yang mak bapak dia tak balik lagi. So dia seorang kat rumah tu. Sampai setengah dia dah baca ayat kursi, sebelum nak habis tu, dekat dapur bunyi kaca pecah. Macam ada orang duk hempas kaca dekat area dapur. Mungkin kucing. Tapi tak lama lepas tu baru dia teringat. Selama aku tinggal kat rumah ni dengan family aku, kita orang mana bela kucing. Fira ni pun dia allergic. Dia tak boleh dengan kucing. Sebab dia ada resdung. Bulu-bulu kucing tu memang tak boleh. Macam mana kaca dekat dapur boleh pecah? Nak tak nak, disebabkan dia seorang kat rumah tu, dia kenalah juga pergi tengok. Takutlah ada orang pecah masuk ke apa. Dia pun buka pintu bilik. Malam tu dia dah standby siap-siap dah. Lampu dapur dia pasang, lampu ruang tamu dia pasang. Dia nak biar rumah tu terang. Barulah tak takut sikit. Rupanya takut lah juga Fira ni, tak nak mengaku yang pasal. Dia keluar, dia pergi kat dapur. Sampai je dapur, dekat lantai tu dah kecoh dah. Penuh dengan pinggan-pinggan semua. Bila dia tengok dekat rak, rupa-rupanya rak yang ada dia letak pinggan semuanya dah jatuh ke bawah. Patutlah pecah. Ini mesti angin ni. Waktu tu pula memang cantik lah, tingkap dapur memang terbuka. Jadi dalam kepala otak Fira, angin lah ni. Alamak, mampus aku nak menjawab dengan mak aku ni. Pinggan-pinggan dia semua dah pecah. Kalau satu boleh tahan kira, tapi dekat rak tu adalah lebih kurang 10 pinggan. Semua dah bersepai dah. Jadi Fira pun dia sapu balik, dia kemas area dapur tu. Dia tutup tingkap dapur. Lebih kurang 15 minit. Lepas dah sapu semua kaca, dah masuk kat dalam tong sampah. Masa Fira nak masuk balik kat dalam bilik, dia nak kena lalu ruang tamu. Dan bilik Fira ni terletak di bahagian depan rumah. So sebelum nak masuk ke bilik dia, dia boleh nampaklah pintu rumah dia. Dalam keadaan cahaya yang terang ni, Fira nampak dekat depan pintu ada satu sosok yang berwarna hitam. Dia tak nampak muka. Tapi lembaga ni berwarna hitam dan mempunyai sepasang kaki. Kaki yang pucat. Menurut Fira, badan lembaga ni semuanya hitam, cuma bahagian kaki je. Kaki seperti manusia tapi pucat. Tengah berdiri dekat depan pintu rumah. Masalah dia macam mana Fira nak masuk kat dalam bilik. Sebab kalau dia nak berjalan, dia dah kira menghampiri lembaga yang tengah berdiri ni lah. Dia memang tak berani. Dan menurut Fira, itulah pertama kali seumur hidup
seumur hidup dia nampak betul-betul dengan mata dia hantu. Yang selama ni orang panggil hantu, akhirnya dia nampak. Tapi dia tak nampak kakak cantik, tak nampak Chong. Dia hanya nampak lembaga hitam yang mempunyai kaki seperti manusia yang pucat. Sekuat hati, Fira menjerit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menurut Fira, dah macam orang kerasukan. Dia tak tahu nak buat apa. Dia seorang kat rumah, dia nak buat apa lagi? Dia berdiri kat ruang tamu, itu je lah yang dia duk ulang. Tak tahu berapa banyak kali dia duk ulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah penat ulang, dah penat menjerit. Bila dia buka mata, lembaga tu pun hilang. Dan waktu tu lah, dalam keadaan yang teramat takut, dia terus lari masuk ke dalam bilik dan dia pun sambung tidur. Selesai sahaja kejadian yang sungguh menyeramkan bagi diri Fira, esoknya dia terus kontak Lina. Dia cerita lagi yang gangguan dah makin teruk. Dan menurut Lina, Alhamdulillah dia tak terkena apa-apa dah. Benda tu dah tak ada tiru suara dia, duk panggil, duk kacau ahli keluarga dia, dan dia tak ada dah nampak apa-apa. Lina tanya si Fira ni, berapa kali kau dengar video si Zaf tu? Lina cakap malam tu dia ulang 2 kali. Sebab kali yang pertama dia tak boleh nak fokus. Dia duk baca komen, geng puaka komen kat tepi tu. So sebelum nak tidur dia ulang untuk kali yang kedua. Nak buat macam mana? Fira pun cakap kat Lina nak buat macam mana, benda pun dah jadi. Inilah aku nak bagi tahu mak bapak aku ni. Tapi tengoklah mak bapak aku pun balik lambat lagi. Mungkin hari ni aku lepak dekat rumah kau kot. Kalau kau tak kisahlah. Lina pun cakap okey je, kau lepak je lah kat rumah aku. Malam tu si Fira ni dia pack barang pada belah petang. Dia pun pergi tidur kat rumah Lina. Dan sepanjang tidur kat rumah Lina, Alhamdulillah tak ada apa yang terjadi. Lepas tu, lepas dah tidur satu malam, dia pun balik kat rumah dia. Dan dia berjumpa dengan Kak Sap. Nak balik tu dia jumpa dengan Kak Sap. Dia orang ni duduk rumah teres tau. So dia nampaklah Kak Sap kat depan pintu rumah. Dia pun bertegur-tegur apa semua. Soalan pertama Kak Sap, soalan pertama lagi dah buat Fira ni jam. Dah buat Fira, ya Allah, tak jadi aku nak balik ni. Silap-silap rumah Kak Sap ni aku tidur kot. Dah makin merepek pula. Korang nak tahu apa Kak Sap tanya? Fira, daripada mana? Fira cakap lah, daripada rumah kawan. Fira, tak bagi tahu pun. Dek Non nak datang. Dek Non ni adalah adik sepupu kepada Fira. Memang selalulah datang rumah dia. Kak Sap cakap macam tu. Fira tanyalah, Dek Non? Bila Dek Non datang? Kak Sap terus cakap, semalam lah. Ni, malam tadi Kak Sap keluar lah. Sajalah keluar nak pergi beli barang. Lebih kurang pukul 10 macam tu. Waktu Kak Sap balik, dia dah bawa barang keluar kereta. Dia tengoklah ke arah rumah Fira. Sebab berjiran kan, rumah sebelah je. Bilik Fira ada balkoni. Menurut Kak Sap, dia nampak Dek Non ni perempuan. Budak perempuan. Lebih kurang usia 10 tahun macam tu kot. Dia nampak Dek Non berdiri seorang-seorang dekat balkoni. Kak Sap ni siap jerit tau. Dek Non, buat apa tu? Yang lagi menakutkan, menurut Kak Sap, bila dia jerit, Dek Non ni pusing. Dan dia memang nampak itu muka Dek Non. Rambut panjang. Dek Non pakai baju putih. Fira tanyalah, Dek Non pandang Kak Sap. Lepas tu dia buat apa? Kak Sap bagi tahu Fira, buat apa lagi? Lambai lah. Akak pun lambai lah dia. Lama tak nampak kan. Tersengih-sengih seorang-seorang kat luar balkoni kau tu. Lepas tu, Fira terus ajak Kak Sap. Kak Sap, jom kita masuk rumah dulu. Masuk rumah Kak Sap lah. Bila dah duduk, Fira pun cerita apa semua. Semalam mana saya ada? Saya semalam tidur kat rumah kawan saya, Lina. Semalam tak ada siapa kat rumah. Keluarga saya pun mana ada. Mak dengan abah pergi hantar abang masuk universiti. Dek Non mana ada datang? Kak Sap menggigil. Istighfar panjang Kak Sap. Astaghfirullahalazim, kau ni biar betul, Dek. Dah kalau bukan Dek Non siapa? Akak memang nampak dia berdiri kat luar balkoni. Pisang tak pisang? Pisang, Mat. Zah baca pun. Oi, ini pun meremang ni.
Dan tak habis kat situ guys. Oh tak habis. Cerita Fira ni memang boleh jadi pedoman buat semua game poker. Teruk dia terkena. Zaf pun rasa serba salah tau. So itu satu hal. Lepas tu Kak Sab lepas dah dengar cerita Fira ni, Kak Sab bagi tahu, patutlah semalam. Fira tanya, patutlah semalam? Apa lagi? Apa lagi jadi? Kak Sab cakap, tak tahulah. Mungkin pukul 3, pukul 4 pagi kot. Kak Sab tak boleh tidur. Kau nak tahu kenapa? Fira terkejut bila dengar apa yang dikatakan oleh Kak Sab. Sebab pukul 3, 4 pagi, waktu Kak Sab ni tak boleh tidur, lepak kat dalam bilik, dia dapat dengar suara Fira ni. Macam tengah duk bergurau dengan anak buah dia. Si Dek Non ni bergelak-gelak kuat. Kak Sab dengar datang daripada rumah kau. Dalam hati Kak Sab angin lah juga. Fira ni tak tidur lagi ke? Duk main lagi dengan anak buah ke? Anak sepupu. Anak buah pula anak sepupu lah. Takkan pagi-pagi main menjerit-jerit. Sebab dia tahu Fira ni perangai bukan macam tu. Duduk rumah berjiran kot kalau nak menjerit-jerit. Apa pukul 3, 4 pagi kan? Kak Sab cakap dia dengar rancak betul. Yang menyeramkan, bila Kak Sab tahu yang Fira ni semalam memang tak ada kat rumah, dia pergi tidur rumah Lina, dah suara siapa tu yang menjerit-jerit bergelak-gelak. Ha 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 ha. Hoi. Fira terdiam. Kak Sab pun terdiam. Dan selepas dinasihatkan oleh Kak Sab cakap, nanti mak bapak kau balik, apa yang jadi kat kau, kau cerita kat mak bapak kau. Yang sedihnya, bagi diri Zaf sendirilah, yang sedihnya Fira ni dia tak cerita detail. Dalam kiriman email pun dia cakap, selepas mak bapak dia balik, dia cerita daripada A sampai Z. Lepas tu mak bapak dia cakap, tak kisahlah Zaf channel ke apa ke, mulai daripada hari ni, mak tak benarkan kau layan kisah seram, terutama sekali pada waktu malam. So yang menyedihkan yang menyedihkan lah dalam kiriman dia, Fira beritahu, sejak daripada dia dengar kisah Zaf berkongsi dengan Jack, dia dah tak tengok dah. Dia cakap, maaf sangat Zaf, saya dah tak boleh tengok dah channel awak. Sebab phone dia dirampas. Dan dia hantar kiriman email ni pun dia cakap selepas 2-3 hari barulah mak bapak dia pulangkan balik telefon bimbit dia. Barulah dia boleh layan balik Zaf. Itu pun dia nak layan, dia kena tengok sorok-sorok. Dan Fira sendiri mengaku kesalahan dia jugalah. Ada sebab kenapa kadang-kadang orang yang bercerita kisah seram menasihatkan, tak kisahlah cerita tu betul ke tidak, kalau boleh, sebagai langkah berjaga-jaga, bacalah ayat pelindung terlebih dahulu. Fira mengaku yang dia ambil ringan bab-bab tu. Tak semestinya tak terkena gangguan. Kita boleh berlagak. Kita boleh memperkecilkan kisah orang. Merepek kisah ni. Tak ada aku tak pernah terkena pun. Segala-galanya berubah dalam kehidupan Fira. Bukan saja Fira, termasuklah Lina. Tapi Lina ni memang percaya. Lina ni tak adalah cakap besar, cuma Fira ni je, salah seorang subscriber Game Poker yang sejak daripada tu, setiap kali dia layan Zaf channel, dia akan amalkan. Paling kurang pun Al-Fatihah lah. Kalau dia malas nak baca ayat kursi ke apa, dia akan baca juga Al-Fatihah. Dan dia akan pasang niat kat dalam hati, ya Allah, tolonglah lindungi diri aku. Dan itulah apa yang dikongsikan oleh Fira. Dia tak pernah sangka yang satu hari dia sendiri akan menghantarkan pengalaman seram dekat Zaf channel. Zaf harap dah terjawablah segala persoalan kepada semua yang menonton. Kenapa sepanjang Zaf bersiaran hampir 4 tahun, Zaf cuba membuat satu perubahan, satu kelainan daripada kisah-kisah channel yang lain, kisah-kisah pencerita seram yang lain. Zaf ada selit lawak. Zaf tak nak terlalu serius. Yang paling penting, pengajaran dan juga pedoman tetap kena ada. Sebab apa yang Zaf sampaikan hanyalah hiburan semata-mata. Jangan terlalu taksub.
dan kita hanyalah nak berhibur, merasai pengalaman seram yang dialami oleh seluruh umat manusia. Woi, dahsyat mat. Oi, penutup dahsyat mat. So saya harap korang terhibur dan insya-Allah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy guys. Terutama sekali selepas ni, ingat baca ayat pelindung terlebih dahulu. Kalau tidak, Pisang! cekik pula. Tua di ujung jalan, Zaf datang, angin berbisik pelan, langkah kaki tak ditahan. Pintu berderi terbuka, bayangan mulai bicara, mata merah menyala, suara hantu terlontar. Cerita seram malam ini, level pisang. Jangan takut, jangan lari, hantu datang diam-diam. Ada jeritan dari belakang, kini terasa di tulang. Tiba-tiba hilang bayang, gelisah menyerang. Cerita seram malam ini, level pisang. Jangan takut, jangan lari, hantu datang diam-diam. Angan terus berputar, suasana makin mencekam. Rasakan seram menyebar, detak jantung tak terpendam. Level pisang. Ada jeritan dari belakang, ini terasa di tulang. Tiba-tiba hilang bayang, gelisah menyerang, diam-diam. Cerita seram malam ini, level pisang. Jangan takut, jangan lari, hantu datang diam-diam. Ada jeritan dari belakang.